Ni saya nak kongsikan satu lagi ilmu bagaimana kita nak bawa keluar spider reward kita yang setelah kita claim dekat turbo selepas lock 24 hours, and then kita tekan claim, dia akan hantar ke wallet Ethereum Anubis Chain. Bagaimana cara dia? Firstly, kita kena tengok LGNS kita yang kita dah claim tu, pastikan ada di mana. So masuk dekat Discover, kita pergi ke Origin, and then macam biasa masuk ke Anubis dulu. Pergi ke Anubis Awaken, and then wrong network, step biasa, normal, kena ingat ni semua. So tekan Anubis. Bila dah masuk ke Anubis, keadaannya macam ni, tekan titik 9 ni adalah menu dia. So kita tekan ke flexible stake. Flexible stake, kita nak tengok unstake balance. So unstake balance ni adalah nilai yang kita claim daripada turbo yang telah di lock 24 jam. Contoh hari ni tamat tempoh, kita tekan, dia akan hantar terus ke wallet ABM. Dia akan tulis dalam keadaan dekat stake ni, dia tulis unstake balance. Nampak? So unstake balance ada 3. So saya 3 ni saya boleh swap pergi ke hantar ke Polygon network. So kita tekan sini Discover, masuk ke Origin Anubis network ni, kita masuk, kita tekan menu, kita kena swap. Because hanya DAI saja yang boleh dihantar ke Polygon network. Hanya sistem ni saja yang boleh. So kita kena tukarkan LGNS ni kepada DAI dulu. Kita tukarkan dulu, kita swap kita tukar kepada DAI dengan 25%. Macam saya cakap, kita akan dapat 13 DAI. Approve, masukkan password. Approve complete. Tapi adakah dah sukses? Kita try lagi sekali, masukkan, masih ada lagi 3, baru kita swap sekali lagi, dia akan tulis sukses. Bila dah sukses, LGNS yang ada ni pun dah kosong, dah tak ada, maknanya dia dah hantar ke DAI. Bila dah sampai ke DAI, kita pastikan dia dah ada kat DAI. Kita tekan sini, kita keluar ke wallet ABM Anubis, kita tengok dia dah jadi 10 DAI. Berapa dah hilang? Kita pergi ke wallet Origin Network. Kita pergi wallet ke Origin Network. Ni wallet Origin Network. Sekarang yang kita ada ni dekat wallet Origin Network. Kita pergi ke Cross Chain Exchanger. Perasan tak dekat trade ni ada trade LGNS, Anubis Bridge, Cross Chain Exchanger. Ni wallet Polygon Network. Bukan guna wallet Anubis. Untuk kita cross chain, kita guna wallet Polygon Network, wallet asas kita, wallet utama kita. So tekan cross chain network, dia akan masuk dekat Gala Bridge. Kita kena pastikan dari bawah ni adalah Polygon Network. Yang atas ni adalah Anubis. Kita dah betul Anubis. So tekan saja berapa tadi, kita ada 10. Kita nak ambil maksimum atau kita ambil 10 saja. Kita ambil 10 saja. Kalau nanti dia punya cat atau 10.5 boleh lepas tak? Dapat 10.3. Tolak dengan ni, kita approve kan. Sekali lagi kita approve. Don't show. Next. Saya rasa tak boleh ambil semua. Gala Bridge. Apa yang dia buat? Kita tak nampak dia punya ni. Provider, satu DAI kepada DAI. Kita tak nampak butang approve. Kita trade lagi sekali. Kat sini baru kita nampak. Kali kedua kita tekan, baru kita nampak DAI Anubis pergi ke DAI. Sudah sukses. Sudah tanda right. Kita close saja. Kita buktikan dia di mana. Kita pergi ke wallet Polygon.
Adakah dia sudah ada di sana? 3. Bukan 3. Berapa tadi? Okay, 10 dai dah masuk sini. Perasan tak? Ni. Kita buktikan adakah dia betul-betul masuk daripada Anubis. Ni. Baru nak masuk in. Nampak? Okay, nampak dia baru nak masuk. Tapi sebenarnya dah masuk lah. Dia punya report belum sampai lagi. Dia punya transaction hash. So, confirmation mudah saja Cuba tengok berulang kali. Kita swap. Okay, dah success receive. Okay. 10 dai daripada bridge system tadi. Kita buat color bridge. Saya harap kamu faham. Nanti awak ulang balik. Ini adalah cara terakhir yang saya nak sampaikan macam mana nak bawa keluar Spider Reward daripada wallet ABM Anubis pergi ke wallet Polygon, and then kita boleh withdraw atau kita boleh stake secara normal di staking Polygon network. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain video yang akan datang. Jika ada benda yang baru, saya akan cakap. So, follow saya di YouTube channel ataupun di TikTok saya. Ilmu saya adalah percuma untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.